Saya bernama Amzah Roti Amni Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Rayman dan kita bersama Abang Rayman. Tajuk saya hari ini adalah flashback. Kalian sekarang ni Ryan dah tingkatan 2 dan Ryan dah besar. Ryan rasa dah ada perubahan dari segi fizikal dan emosi. Kalau dulu nak manja-manja dengan papa dan mami tak ada masalah, terus saja. Tapi sekarang ini terasa malu pula nak manja dengan mami dan papa. Terutama jika dilihat oleh kawan-kawan. Masa sekolah dulu aktiviti macam biasalah. Tiap-tiap hari ke sekolah. Dan di hujung-hujung minggu baru dapat bermain dengan kawan-kawan. Di video kali ini, Ryan nak imbas kembali atau flashback aktiviti Ryan dari dulu hingga sekarang. Kalian kena tengok sampai ke penghujung video ini kerana mungkin ada yang tak tahu apa yang pernah Ryan lalui sebelum ini. Jom kita saksikan sama-sama. Pelajaran tersembunyi ini adalah adab, kelakuan dan tingkah laku yang perlu dititik beratkan oleh pelajar semua. Adab, kelakuan dan tingkah laku adalah hidden syllabus yang tidak diajar di sekolah-sekolah. Namun secara tidak langsung, guru-guru sentiasa menitik beratkan adab, kelakuan dan tingkah laku di kalangan pelajar walaupun tidak diajar secara syllabus. Para pelajar hendaklah menjaga adab, jangan sesekali memanggil kawan-kawan dengan panggilan yang tidak baik atau perkataan-perkataan yang menyebut nama haiwan atau nama ibu bapa mereka. Panggillah kawan-kawan kita dengan nama yang baik dan bukan untuk maksud mengejek-ngejek. Dia handsome, bagus, committed, dedikasi. Bergambar bersama rakan. Kawasan sekolah dipenuhi oleh kenderaan. So, hari ni kita orang berteam nak main dekat taman guys. So, rambut baru kan, nampak kan? Rambut baru guys. So, let's go. Imam pun ada rambut baru guys. Tengok. Ya. Guys, so kali terakhir gambarkan Jadi saksi data. So, guys, kita nak ambil gambar dulu guys. So, let's go. Sejak dari kecil, Ryan memang minat untuk buat video. Ryan dah buat video YouTube masa umur 6 tahun. Dan yang paling Ryan suka adalah membuat efek. Seperti kesan khas, ini Ryan buat sendiri. Dan semua boleh melihat video-video efek Ryan di dalam YouTube Ryan. Comel tak saya masa saya kecil? Jadi, apa saja kita boleh buat dalam penelitian? Okey, kenalkan berita sebelumnya. Saksikan pelajar diwaktukan keberadaan anda untuk ambil kesialatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa saja yang kita boleh buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Allah ini menyambungkanlah syurga. Syurga untuk memakmurkan dan Subhanahu Wa Taala tafiz. Tafiz al-Baghdadi bermaknakan tafiz al-Baghdadi. Tapi, perjalanan ini kita boleh panggil semua orang Malaysia berhati sallallahu alaihi wasallam dan musyrik crush. Tapi kalau musyrik crush, kita boleh dapat saja apa yang kita suka. Tapi apa saja yang kita boleh buat dalam pelatihan. Tapi Subhanahu Wa Taala dari syurga. Okey, terima kasihlah. Saya bernama Amzah Roti Amni Muslim. Sekarang ni saya naik motor ni. Motor ni warna merah. Kalau saya naik pada aku siap. Ayah mau berdekat. Aduh. Dai, kau rupanya
Buat apa kau datang sini, P-Panther? Ha? Aku sebenarnya tolong kau lah. Aduh, ya Allah, Tuhan ku, astagfirullahaladzim. Itulah apa lagi? Aku sebenarnya nak tolong beli kau untuk makan aku lah. Deh! Pasal tu pula. Hari tu saya kena COVID, saya dah baik, saya nak nyanyilah. 4 darah duduk di tepi sungai, duduk menjarak sigar tabala batu. What var det där på straff? Varför? Med bingo program. Hello. Benda pun jatuh. Oh, shut up. Oh, ada hati dia punya Oh, shut up. barang ni. Ni. Benda ni sebelum aku hempuk kau punya ni kepala kau, dah bilas sekarang. Kalau tak, nak kata pencapaian besar tu memang tak adalah. Tetapi Ryan dari dulu hingga ke tingkatan 2 ni, Ryan tak akan lupa beberapa peristiwa penting yang Ryan lalui. Anda nak tengok, saksikan video ni. Mendapat CJ penghargaan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan. Jambul tak apa ni? Jambul. Nanti buat. Anggota Abang Farhan memakaikan saya baju bomba. Baru sikit nampak. Keluarkan. Mana tangannya? Tangan hilang. Alhamdulillah, bukan semua orang dapat naik macam ni. Dia jelas steering tu. Oh, Sendayan. Siapa nama cikgu sekolah, cikgu kelas? Cikgu Muni. Macam mana rajin apa nama? Suka tengok buat macam apa viral untuk abang bomba. Saya memang suka bomba. Apa yang suka bomba? Belajar buat edit video bulan berjatuh daripada siapa? Daripada belajar ke apa? Kau sendiri. Belajar daripada YouTube. Okay. Terima kasih bagi pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan. Ada sedikit barang-barang kempen. Ni banyak kepada kanak-kanak lah ni. Ya? Hadiah daripada Bomba Negeri Sembilan. Okey? Okey. Alhamdulillah, pihak Bomba Negeri Sembilan hargai usaha Ryan walaupun usaha Ryan tak seberapa. Sebaya anak saya kata. Ya. Sebaya anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan. Salam Negeri Sembilan, bersih, muafakat dan sejahtera. Pada hari ini kita bersama dengan adik Ryan. Adik Ryan ni semua orang kenal, saya rasa satu Malaysia, mungkin satu Asia Tenggara, Asia lah saya rasa. Dia ni seorang YouTuber yang banyak menaikkan nama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, khususnya JPPM Negeri Sembilan. Jadi sempena dengan sumbangan adik Ryan ni kepada Jabatan Bomba memang banyak. Jadi pada hari ini kita rasa bertuah dapat berjumpa dan sama-sama menyerahkan satu CJ penghargaan kepada adik Ryan sebagai tanda terima kasih daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan. Diundang sebagai tetamu tayangan perdana filem Mak Kilau, Pendekar Awang dan filem Gayung. Ini boleh? Silakan. Apa yang Ryan rasa suka sangat dengan filem Mak Kilau ni? Sebab dia ada macam silat tu. Ryan suka silat? Suka?
Ryan bila besar nanti, Ryan nak jadi apa? Nak jadi Tok Guru Silat. Wow, nak jadi Tok Guru Silat. Dan beliau ada channel YouTube-nya sendiri. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti Ryan. Alright? Dan ini pahlawan kecil, pahlawan cilik kita yang insya-Allah satu hari nanti, kita tak tahu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan datang, Ryan mungkin akan berkata bahawasanya kejayaan yang dicapai pada hari ini salah satu asbab adalah inspirasi yang beliau dapat daripada filem Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan. Bagi tepukan untuk adik Ryan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih Ryan. Okey, baiklah. Let's go. Wah, ni YouTuber top Malaysia ni. Uncle Rais Hamid. Ini pelakon senior kita, Uncle Syarudin Pambi. Best lah fighting scene, Uncle. Bersama Yayan Ruhian, aktor silat terkenal dari Indonesia. Tak Melayu hilang di dunia. Bertemu Yang Amat Berbahagia Tun Mahathir dan Yang Amat Berbahagia Tun Hasmah. Bahagia Tun Dr. Siti Hasmah. Raya sangat gembira bertemu Tun berdua yang telah lama Ryan impikan untuk berjumpa selama ini. Hari ini impian menjadi kenyataan. Terima kasih Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Siti Hasmah kerana sudi luangkan masa pada pagi ini. Tun Hasmah memeluk Ryan dengan penuh rasa keibuan. Gambar kenangan yang kami sekeluarga tidak akan lupakan. Apa nama? Saya Fadila. Fadila? I hope there will be many more rides. Tanda tangan Tun Mahathir dan Tun Hasmah untuk Ryan. Surat penghargaan Kedutaan Palestin untuk Ryan. Assalamualaikum warahmatullah. I'm from Palestine. I love my study here in Malaysia and I hope everything becomes well in Palestine. Studying is very nice. I like the teachers. Everything is good and schools are very nice. Assalamualaikum. How are you? Where are you from in Malaysia? Bismillah. MashaAllah. Very nice. How old are you? Nice. Ini mesej daripada Kedutaan Palestin untuk saya. Nah, itu je lah video saya kali ini. Okey, sekarang jangan lupa subscribe, tekan macam like, share dengan kawan-kawan kalian ya. Okey, so jangan lupa tengok Rahim ada lagi ya. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di next video.